zaman para sahabat. Macam saya dalam pengajian Hayatus Sahabah, setiap bulan kita bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi SAW yang berbeza. Tapi antara yang boleh kita kaitkanlah untuk kita bawa ataupun menyemai semangat untuk kita masuk dalam bulan Ramadan ni, mudah-mudahan Ramadan kita ni jadi sentiasa yang terbaik, sentiasa kita dapat kompaskan ia ke arah jalan yang betul, supaya niat kita tak menyeleweng, supaya kita tidak pergi ke arah jalan yang kurang baik, dan kita nak menjadi hamba yang insya-Allah Allah Ta'ala terima Ramadan kita. Bukan saja Ramadan, tapi apa jua ibadah yang kita lakukan dalam mana-mana bulan dalam hidup kita sekalipun. Contoh yang kita nak bawa seperti mana Mus'ab ibni Umair, seorang sahabat Nabi SAW yang kaya raya, kan, disifatkan dalam kitab Hayatus Sahabah ada sebut, bahkan dalam kitab-kitab yang lain, bagaimana Mus'ab ibni Umar ni seorang pemuda yang suka berfashion. Kalau zaman tu fashion ni satu benda yang bukan macam hari ni lah. Kalau kita lihat hari ni, baju-baju, pakaian, kan, berlaku persaingan. Nak jual tu kadang-kadang susah nak laku. Sebab apa? Sebab dah merata dah orang buat fashion, baju itu ini, jenis kainnya, jenis pakaiannya, kan, adakah memenuhi trend ataupun kehendak di masa tersebut. Contoh 2025 trend orang baju macam tu, 2026 mungkin lain pula, berbeza. Jadi di zaman tu kalau orang tu berfashion tu, kira memang orang kaya sangat dah. Sebab zaman dulu bukan macam hari ni. Zaman dulu 1400 lebih tahun yang lalu adalah zaman di mana kain adalah benda yang susah untuk didapati. Bukan macam hari ni. Kadang-kadang dah habis lelong dengan harga termurah dah. Daripada nak jual RM150 mungkin jadi sampai last-last lelong sampai RM10 pun belum tentu ada orang nak beli. Contoh. Tapi tengok kepada macam mana pemasaran dibuat lah. Tapi nak bayangkan Mus'ab ibni Umar ni waktu zaman sebelum dia masuk Islam, macam itulah dia. Orang yang berfashion, orang yang hebat pemakaian dia, bahkan menjadi kegilaan gadis-gadis Quraisy pada waktu itu. Tetapi bila mana dia bertemu dengan cahaya Islam, apa mujahadah yang dilakukan oleh Mus'ab ibni Umair, kesanggupan dia pada waktu itu, macam-macam ujian yang Allah uji kepada dia bila dia masuk Islam. Sedangkan dia boleh pilih. Kalau dia duduk dalam keadaan bukan Islam, dia tak memeluk agama Islam, dia akan hidup senang lenang, mewah, dipuji di sana sini. Tapi bila dia memeluk agama Islam, dia sendiri ditolak oleh keluarga dia. Ditolak oleh keluarga dia, ibu dan juga ayahnya menghalau keluar daripada rumah, tak bagi Mus'ab ibni Umar ni duduk di rumah. Dan bagaimana Mus'ab ibni Umar lebih kuatnya mujahadahnya lagi, kena halau keluar daripada rumah, hidup dalam keadaan mulalah harta dia, dia ada harta dia sendiri, tapi makin lama makin berkurang. Tambah-tambah bila berlakunya di zaman Rasulullah, antara zaman yang perit, 13 tahun dakwah di kota Mekah, adalah salah satu daripadanya berlaku peristiwa pemulauan. Orang-orang Islam semua dipulaukan. Dipulaukan ni maknanya dahsyat, bukan hanya tak boleh bercakap. Biasa kita faham dipulaukan ni maknanya orang tak bercakap dengan kita, tak. Dipulaukan waktu tu sampai kepada tahap kalau nak beli barang pun tak boleh. Sedangkan perniagaan ni satu benda yang bebas. Ada orang Islam yang berniaga, ada orang yang bukan Islam. Musyrikin Quraisy pun berniaga, dan tak ada masalah pun nak beli barang daripada mana-mana pihak. Orang musyrikin nak beli pada orang Islam pun ada nak beli juga barang daripada orang musyrikin. Tapi bila pemulauan berlaku, satu benda pun tak boleh buat. Harta-harta yang mereka ada itulah yang susut sampai tinggal tak ada apa dah. Dan Mus'ab ibni Umair menyahut lagi cabaran ketika mana Rasulullah mengamanahkan dirinya. Waktu tu hartanya memang tak ada apa sangat dah. Dah lah kena halau keluar daripada rumah. Lepas tu harta pun dah mula berkurang sangat-sangat. Dan Rasulullah mengamanahkan dia untuk keluar meninggalkan kota Mekah menuju ke Yathrib, sebelum dinamakan sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila diamanahkan untuk berhijrah, untuk menjadi guru pertama yang akan menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang di kota Mekah, kota Madinah. Waktu tu dah mula bertambah. Di Yathrib dah bertambah daripada 6 orang jadi 12 orang, kemudian jadi 100 orang, kan. Jadi Mus'ab ibni Umair dan juga Abdullah bin Ummi Maktum diamanahkan untuk tinggalkan kota Mekah secara segera menuju ke sana, iaitu Yathrib, dan mereka tak akan balik semula dah ke kota Mekah. Maknanya nak kena tinggalkan keluarga yang dicintai,
Yalah, walaupun waktu tu mak ayah dia memang dah halau dia dah, tapi keadaan yang berlaku seterusnya adalah lebih hebat lagi ujian padanya, kena tinggalkan terus. Tak ada ruang dah, melainkan kalau mak ayah dia memilih untuk memeluk agama Islam. Jadi sebab itu yang boleh kita kaitkan dengan Ramadan ni umpamanya, seperti mana yang kita sebut tentang kisah Mus'ab ibni Umair dan juga Abdullah bin Umi Maktum. Bagaimana digambarkan juga dalam satu hadis, kita sebut secara ringkas bagaimana Mus'ab, kan satu hari itu dia masuk dalam majlis ilmu. Hadis ini disebut oleh Ali bin Abi Talib. Rasulullah tengah buat majlis ilmu, kan, dalam satu waktu di dalam Masjid Nabawi, pada waktu itu Mus'ab dia lambat sikit masuk dalam majlis ilmu. Orang ramai dah berkumpul rapat-rapat menghadap ke arah Rasulullah, dia lambat masuk. Dan dia lambat masuk dalam keadaan waktu tu dia masuk ke dalam masjid dengan keadaan pakaian yang sangat dhaif. Dan dalam hadis tersebut dinyatakan hanya ada 2 selendang yang menutupi sebelah atas bahagian badan Mus'ab, sampai setara tu. Jadi bila Rasulullah tengok Mus'ab ibni Umair ni baru nak masuk majlis ilmu, biasalah kalau waktu tu orang ramai, tiba-tiba ada seorang je lambat, kan, orang lain dah berkumpul on time, ni majlis ilmu dengan Rasulullah ni, seorang masuk lambat, memang orang lain semua tengok lah. Dan bila Nabi pun tengok, Nabi menangis. Sebab Nabi mengenangkan dulu Mus'ab ini, siapa yang tak kenal dia masa di Mekah. Orang yang kaya, anak orang kaya, suka berfashion, pakai baju dengan pakaian kemewahan. Setiap hari ada je baju yang baru, kan, yang dia pakai, pakaian yang baru yang dipakai, yang melambangkan kemegahan anak orang kaya. Tapi lihatlah apa yang telah dilalui, dengan mujahadah yang telah dilalui, Mus'ab ibni Umair telah datang ke majlis ilmu aku pada hari ini dengan pakaian yang demikian. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, Allah akan menggantikan kepadanya dengan pakaian kemuliaan yang jauh lebih baik berbanding dengan apa yang dia pernah pakai ketika mana berada di kota Mekah, kan. Sebab Nabi mengenangkan Mus'ab ibni Umair, kan, waktu tu maknanya dalam keadaan memperjuangkan agama Islam, ujian yang berlaku kepadanya adalah untuk meninggalkan kekayaan, berhadapan dengan kesusahan. Dan itulah yang disebut sebagai mujahadah, kan. Maksudnya keadaan untuk kita berada dalam keadaan melawan hawa nafsu. Macam itulah kita berada dalam bulan Ramadan, kan. Mungkin ada orang tak ready nak masuk bulan Ramadan, dan kita bulan Syaban contohlah, ini pun musim cuti sekolah contoh, tengah duk kalut-kalut sibuk, kan, dengan mungkin hadir kenduri ke sana sini, tiba-tiba hari ni Khamis, dah masuk 1 Ramadan. Bulan di mana paling ketara yang kita nampak mungkin daripada sudut tak makan dan juga tak minum pada siang hari. Tapi di sebalik untuk kita melawan hawa nafsu kita, lapar dan juga dahaga, walaupun kita dah biasa menempuhi setiap tahun. Ada orang mungkin tahun ni tahun pertama dia nak mula puasa, khususnya kanak-kanak lah, kan, mungkin ditarbiah untuk puasa, kan, ajak sahur sekali, kan. Lepas tu mungkin ada orang ajar anak dia berpuasa berperingkat, tak apa, puasa separuh hari dulu. Ada yang nak latih secara puasa penuh terus. Tapi itulah peringkat untuk kita melawan hawa nafsu. Mujahadah yang berfokus kepada melawan kecenderungan nafsu amarah yang membawa kepada keburukan. Maka salah satu daripadanya ialah tindakan menahan diri daripada makan dan juga minum di siang hari, dan perkara-perkara yang lain, iaitu yang berkaitan dengan perkara-perkara su', perkara-perkara yang buruk. Bukan hanya berpuasa itu tahan pada makan dan juga minum, tapi menahan diri daripada kemarahan, menahan diri daripada hati yang tidak baik. Dan sebab itu makanan utama kita dalam bulan Ramadan ini adalah makanan kerohanian. Inilah makanan kita. Duduk dalam majlis ilmu, mendengar benda-benda kebaikan, mendengar peringatan-peringatan yang mana mungkin bulan-bulan yang lain kita agak sibuk. Kadang-kadang nak mari ke masjid pun tak sempat. Nak dengar majlis ilmu, tak kiralah waktu siang ke waktu malam, pun tak sempat. Tapi dalam bulan Ramadan adalah bulan untuk kita istirahah sebenarnya, untuk kita melakukan istirahat dengan beribadah, untuk kita centerkan balik, kan. Mungkin selama ni kita banyak tidak balance, tidak seimbang, kan. Banyak duk kejar duniawi. Jadi bila masuk pada bulan Ramadan, kan, kita akan menempuh satu bulan yang mana kita boleh fokus ke arah ibadah. Sebab itu bukan bulan Ramadan ni sebenarnya menjadikan kita untuk kita berubah 180 darjah secara sepenuhnya, tak.
tapi dia bulan latihan sebenarnya. Sebab itu disebut sebagai madrasah tarbiyah. Kan, tadribat, latihan-latihan untuk kita kan kembali kepada keadaan kita yang asal, iaitu untuk menjadi hamba Allah yang menyeimbangkan keperluan duniawi dan juga ukhrawi. Jadi sebab itulah kan, sama-samalah kita dapat mengambil kan tausiah secara ringkas kepada hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Jadi jadikan bulan Ramadan ini, walaupun bulan yang biasa kita tempuh pada setiap tahun, bulan untuk kita korbankan, bulan untuk kita membentuk keikhlasan dalam kita beramal ibadah. Dan di setiap waktu kita merasa lapar, kita merasa dahaga, dan disitulah kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah kita akan mendapat ganjaran dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana disitulah terletaknya kemanisan yang sebenar dalam melakukan amal ibadah. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini, kita dapat tempuh dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Tingkatkan amal ibadah kita, kerana bulan inilah yang mana setiap amalan yang sunat, pahalanya akan dinaik taraf kepada pahala ibadah wajib. Dan setiap ibadah wajib, pahala-pahalanya dilipat gandakan kepada beberapa darjat yang besar, yang kita tak dapat pada bulan-bulan yang lain. InsyaAllah, ala kulli hal, mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan puasa kita, dan kita dapat menjadi hamba yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kita tangguh dulu tausiah kita pada tengah hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر